generasi etnik kreatif sekarang. Kyrie. Betul. Mimi Fly pun dia lagu raya dia tu. Dia satu generasi yang sangat kreatif, digabungkan moden dan juga tradisional. Okey, menarik sebab Tok T nampak kan barang-barang semua ada kat sini dah siap kan. Apa tu? Ada apa? Barang-barang ni jarang ada. Kalau ada penyanyi nak nyanyi dia sediakan. Saya dah sound check kan. Awalnya Saya dah sound check kan untuk you tadi. serius. Ya, dia dah live kat TikTok. Lepas tu orang tu komen, tepat nak tarik je, time tu lah dia nak cek orang lain. Tak apa, kalau Tok T tak ready nak nyanyi live, kita bagi cabaran 3 juta like baru Tok T nyanyi. Boleh. 3 juta. Okey, 3 juta lah. 3 juta. Okey, Dalam masa 13 minit. Hot FM. Ini masih album Farah? Okey. Maria Steakhouse. Mana ni? Biro Skincare, kulit sihat dengan RAW Biro. Dan guys, kita masih lagi bersama dengan Bidu Anita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza hadir hari ini membawa Gema Bumantara. Okey, ramai juga yang bertanyakan tentang album ini seperti mana yang dimaklumkan awal tadi disebabkan kesibukan Datuk Seri Siti. Kak Iti busy dengan konsert, lepas tu busy dengan puasa, lepas tu raya, show lagi. Anak-anak lagi, keluarga, suami lagi, kesihatan lagi, jiran lagi. Mana nak layan jiran, sakit kepala kan. Sebab pasal kesihatan, Tok T, kita nak tanya Kak Iti tahap kesihatan sekarang okey ke? Alhamdulillah, syukur sangat sebab Allah bagi kesihatan yang baik lah. Alhamdulillah. Biasalah sikit-sikit tu normal. Kita kena ada sakit juga supaya dosa-dosa kecil kita ni apa orang kata insya-Allah. Mimi Andra. Kan 80 saya duduk belah kanan ni. Had kelajuan masa tu Kelajuan, 70. Oh ya. Banyak, kereta pun Lebih banyak. kurang lah, tak terlalu laju sebenarnya. Tapi keadaan yang berlaku itu sebenarnya ada kereta di hadapan kami sebab kereta yang berlanggar tu sebenarnya ada 4 di hadapan saya. So, Dan awak saya yang ke? terakhir. Dia dah bercium dululah. Dia orang belanggar, saya last, tak boleh nak buat apa. Reda, boom. Masa tu Kak Iti tengah buat apa dalam kereta? Tengah relax je. Tengah relax. Mimi lah ni. Mimi kau ni. Jangan marah Mimi. Dengar. Okey, ni tengah relax. And then So bila dah saya buka, nak angkat je muka, alamak dah dekat. Mimi. jangan. Tak, sebab Mimi yang drive. Sebab Mimi drive. Lepas tu Tok T, lepas tu. Betul. Dia rakap satu je. Gurau pun tak boleh Mimi. Guru tak boleh Mimi. Lepas tu? Okay, Saya angkat kepala, alamak dah dekat. So macam saya just cover saya punya muka je. Macam okay, tunggu nak gedebum. Nak tunggu impact. Tunggu impact je. Okay, bila tutup muka, gedebas, dah betul-betul kena tu, saya dah macam, kita macam tiba-tiba jadi blur kan. Lepas tu, kita keluar. Sebab saya nampak benda berasap. Oh. Kan, Serius lah? dah ada keluar asap sikit lah. Lepas tu, apa Mi? Berasap tu airbag keluar. Airbag pun Asap tu keluar. dekat Airbag ni, bukan airbag. Airbag mata. Airbag. Jangan marah. Airbag kat depan saya tu saya tak perasan pun. Sampai ke sudah saya tak perasan airbag kat depan saya dah keluar, airbag kat kaki pun keluar. Saya tahu-tahu bila gedebas, saya punya pasal sakit kaki. Kaki saya sakit sangat, macam kena macam besi pam. Aduh. Macam kena Mi, dengar Mi. hentam dengan besi kan. Lepas tu saya dah nampak berasap sikit, kata Mimi kita keluar. Takutlah meletup ke apa. Kita keluar. Saya buka je pintu, tengok ada air, macam nak air ke nak minyak ke mengalir ke, tapi macam warna merah-merah sikit. Minyak lah tu. Darah ke kaki? Kita macam-macam fikir kan. Kaki saya berdarah ke? Kaki saya kenapa kaki kan? Macam mana boleh keluar air kat situ kan? Kaki kat dalam kereta. Kaki, air kat bawah kereta. Yang warna merah tu bulan. Oh ya kan? Betul. Yelah tu yang saya punya gambar macam ni kan. Sebab kita tengah confuse lagi kan. Kaki Kulen keluar dari kaki. Aku luka kan. Lepas tu saya keluar tak pakai kasut pun. Keluar terus, jom kita keluar. Saya angkat kaki keluar. Memang tak pakai kasut. Duduk tepi highway kan. Dekat belah kanan tu. Lepas tu nasib baik Kak Z dengan CF memang ada dekat belakang. Kita dua kereta yang berbeza. Ni daripada Sepang nak menuju ke Media Prima ketika itu, tak salah saya. Yelah. Ya kita nak pergi Hari Raya punya Event. Media Prima lah pula.
Lepas tu Macam seronok pula borak panjang-panjang ni kan. Lupa ni on air, bukan borak tepi jalan tau. Okey, pendek kan ramai. Ya, okey, tak apa. Pendek Tok T kan simpan cerita ni. Betul. Besok datang biar tunggu sampai besok. Okey. Tak, ni betul, ni serius. To be continue. Baik. Kita sambung esok bersama dengan Okey. Datuk Seri Siti Nurhaliza. Padam ke korang? Hot FM. Kak Haji yang salah ni. Duduk jauh sangat. Simpan kakak, simpan dulu. Tak apa. Kita ni sambung. Kacau. Alah, aku drama kan ni. Mimi lah ni. Lah, Mimi juga. Mimi juga. Sabar Mi Mi nak tunjuk pistol kat aku tu. Okay. Paksa tarik balik. Bila tu buka pinggang dia macam tu. Dia masuk-masuk tadi Mimi. Guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih yang stream bersama dengan kami. Ini adalah Backpast Hot FM. Hari ni hari Khamis, 7 hari bulan Mei. Kita dah janji dan kita dah kurung dah tetamu semalam. Keluarkan dia sekarang. Datuk Seri Siti Nurhaliza. Persoalan dia Ji, siapa yang hantar makan? Dia ada Mimi. Mimi punca tu. Punca, Yang semalam. si punca. Okey. Sebab semalam cerita tergantung bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza mengenai kemalangan jalan raya yang berlaku. Ya. Alhamdulillah sikit lah. Cuma datangnya Tok T semalam untuk album Gemar Bumantara. So hari ni kita sambung. Nak sambung Gemar Bumantara ke nak sambung cerita kita accident akan tu? sambung. Pasti kita akan sambung pasal Gemar Bumantara. Tapi kita ramai yang tak sabar nak dengar cerita Terus? kesudahan Okey. daripada, yelah bayangkan Semalam habis kat mana? kita habis dekat yang keluar, kenapa darah kat jalan raya kaki kat dalam kereta. Maksud daya tu tembus ke bawah. Tapi itu adalah keadaan, saya rasa situasi Panik ke? biasa, panik sebab ialah berlaku kemalangan kan. Dan jarang kita tengok mangsa kemalangan keluar kereta cantik. Tu viral. Bukan kepala pun macam, kenapa elok tudung terletak. Ya. Lepas Sebab tu apa tau? Balik show lah. Sebab saya pakai seat bag. Elok duta JPJ guys. Duta JPJ ni. Nasib baik pakai. Kalau tidak kena tarik balik duta tu. Tapi kalau anda tak duta pun, anda memang wajib pakai wajib. seat belt, even though yang dekat belakang. Itu memang So Tok T kena masa tu duduk depan kan? Okay, so Kak Iti dah keluar kereta. Kena Pergi sambung ke ni. tepi. Lepas tu Kak Z cakap, kenapa? Sebab dia orang tak nampak keadaan yang berlaku. So, and then cakaplah kemalangan. Lepas tu dia suruh masuk dalam kereta CF. Datuk K datang dengan pantasnya. Wow. Sekejap Datuk K Datuk K sampai. dekat kawasan berdekatan ke? Tak. Oh tak. Dia Helikopter? Dia dekat KL. Oh, helikopter. Kau ni melampau pula Ji. DK kot dengan Kak Iti. Terus DK sampai DK bawa saya dulu pergi Gleneagles untuk x-ray kaki. Kemudian alhamdulillah tak ada apa-apa. Tu yang balik ke rumah lah macam biasa, tak duduk pun ward. Ni kira pesakit luar je lah. Sakit luar je untuk dapat. Ada luka-luka? Luka? Luka alhamdulillah tak, tapi saya punya lebam tu memang sangat besar lah daripada buku lali sampai ke Hijau, merah, biru. Itu je yang boleh tergambarkan. Hijau Merah, biru. Warna. Oh, nasib baik Hijau tak marah. kuning, Hijau marah dengan Mimi. Merah berdarah lah. Darah lah. Biru tu lebam lah biasalah. Mimi ada rasa bersalah tak dengan Tok T? Sekejap. Tak ada untuk kita bertanyakan tentang Kak Iti, tak bertanyakan kepada pemandu. Ni, Pemandu, ni. kita nak Come on, tanya awak sihat ke tak? Itu je. Mimi, OKT. Orang kena tuduh. Yang tertuduh sila masuk ke kandang. Okey, Mimi sihat tak? Mimi jangan lari. Nak tanya Mimi. Kau nak tanya part tu. Okey, Mimi. Mimi. Sebab tak boleh kita Okey, kena concern betul. orang yang memandu. Dia ni, memandu. Mimi. Saya bersumpah bercakap benar. Jangan kacau dia. Mimi saya nak tanya, kesihatan awak okey ke? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fobia. Awak masih betul ada fobia ke Ada memandu? lagi. Oh ya, ada fobia. So Sekarang memandu Siti ke yang memandu Tak pernah awak? Oh. Awak tak pernah accident? So sekarang memandu, dah boleh memandu? Boleh. Boleh. Tapi slow lah. Sekarang ni Kak Iti yang drive untuk Mimi. Mimi ada rasa bersalah dengan Tok T tak? Dah cakap dengan Tok T belum? Dah minta maaf. Dah minta maaf. Okay. Tak dengar pun. Jangan sibuk. Yang penting kita doakan kesihatan awak. Okay? InsyaAllah, itu Terima kasih kemalangan. kerana sentiasa menjaga Bidu wanita negara. ni. Kita kadang lupa tak nak ucapkan terima kasih kepada mereka di balik Mimi pun tabir. anggota kan? Anggota. Betul. Aku perhati. Selalu sebelum ni aku siasat. Mi sebelum ni ada experience bawa apa? Kereta kebal. Tiba-tiba bawa kereta macam dia cannot brain my you know. Tak pasal dia bawa Tok T. Kalau dia bawa AG saya hantar lah. Kau ajar. Kak Iti Instagram.
Okey ke? Oh, TikTok Okey, tak kisah. Oh, kita je nak. Kau ingat aku lepas dah Okay, again. Lepas ni apa? Lagu-lagu dalam ni. Farah, dengar Farah? One more time. Pasal apa? Dekat thread? Okey. Okey, tahu. Okey, tahu. Kerja saya senang je. Dia orang je tahu. Saya tak tahu apa. Pasti kita goreng je lah. Jadi Tina, ambil apa-apa libas. Dan kita bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Biduanita Negara, hadir pada hari ini membawa 10 lagu baru, semua lagu etnik kreatif. Okey, saya beritahu dia punya tajuk-tajuk lah Tok T. Ada yang aku faham, ada yang aku tak faham tajuk dia ni. Kumbang Bunga, faham? Kumbang bunga tahulah. Faham. Kumbang bunga tu. Kumbang bunga. Hati yang rindu, Okey, Hati pasti tu, kita teringat kat orang yang kita sayang. Okey. rencong. Rencong. Apa lagi? Apa lagi? Oh, gini. Apa lagi? Apa benda tu? Jawa. Okey, rencong ni sebenarnya perkataan Melayu klasik yang jarang digunakan. Rencong ni maksud dia tidak garis yang tidak lurus. Dia melencong. kalau kereta melencong. Dia? Kalau Lagu? garis ni dia rencong, dia akan sengit. Ah. Okay, Oh, dia coraknya rencong. Coraknya tak Okey. straight. Coraknya Rencong. rencong. Oh, rencong Okey. Ya, ini ciptaan Hafiz. Hafiz Shoaib. Hamidun. Hafiz Hamidun. Hafiz Hamidun lah. Hafiz Hamidun. Aha. Ya, memang lagu ni antara lagu hits yang dah pun saya bawa dalam banyak persembahan saya lah. Okay, next is Pesanan Buat Diri. Alright. Ciptaan Aubrey Suito. Okey. Kaca dan Permata. Ini anak muda. Oh. Yang saya nyanyi bersama dengan Okey. Umaira. Syurga Loka. Syurga Loka tahulah, syurga lah. Betul. Dia lagu dia ala-ala Priamli sikit. Ah. Memang terbuai-buai lah. Alright. Hujung Bumi juga pencipta baru. Kesuma ni adalah ciptaan Aisyah Retno. Jenjang Jenjang Cinta ni ciptaan Melly Goslow. Jenjang tu apa? Jenjang tu jenjang pelamin. Jenjang Macam pentas lah kan? Jenjang Alright, jenjang. Ni lagu ni memang khusus untuk siapa yang nak naik pelamin. Farah. Farah, nanti nak kahwin pakai lagu ni. Kak Iti memang kena nyanyi pun kat wedding Yelah, betul. janji bayar. Tak, ada dia dah dengan Dah. Come on lah Tok T. Hadiah. Banyak duit ni. Okey lah, first time. Hadiah. First time. kita lah. Kak Iti. Kalau Farah kahwin second time, ada hadiah lagi tak? No, I want the first time. Tolonglah. Okey. Okey, lepas jenjang. Cendera Maya. Oh, kita dah dengar semalam. Baru. Kenapa? Tak ada. Betul lah. First time First je. time. First time. Sebab saya memang tak sabar Kak Iti Okey. nak nyanyi untuk Oh, okey, tak sama nak kahwin. Apa? Tok T, yang ini album yang baru ni kan? Ya. Dia Tok T balik kembalikan zaman-zaman CD. Sebab Ya, ya. ada CD kat belakang ni. Sebenarnya kalau ikutkan setiap album yang KT keluarkan, album yang full ke macam mana, memang kita akan maintain untuk ada physical CD kan. Sebab ia adalah satu macam simpanan peribadi untuk peminat-peminat tersayang. Yeah. Wow. So yang ini kita kekalkan sebab memang kadang dah tak ramai orang buat. Betul? So peminat saya masih suka lagi dengan baca lirik. Betul. Tengok gambar kan. Beli kaset pun ada lirik. Ya, ada lirik. Tok T, Dan dulu ada gambar-gambar eksklusif lah. kalau di beli CD harga dah RM49.90. Sekarang Tapi sekarang ni mungkin harga CD dah naik sikit. Campur buku lagi ni, costing ni semua kira ni. Ya. Satu ni memanglah ada kos dia, tapi biasanya kita dah tahu dah peminat dia akan suka, so kita buat pre-order dulu. So kita dah boleh bajet berapa ramai yang nakkan. Boleh Boleh bagi tahu ke harga dia berapa? Kak Z berapa? Kak Z. 50. 50. Murah tu. Kak Z. 60 Cik marah murah tu. Satu mana Tak satu apa, ni. guys. Aduh, semua markup kan. Ambil 70 ambil lah 70 70. lah. Beli kat Hot 70. Guys, jangan markup awak jangan sampai dikecam oleh warga Thread. Awak tahu ke awak tengah bercakap dengan Presiden Thread ni? Oh, ya ke? Awak tahu ke kebanyakan masa terluang yang diisi Isi. oleh Tok T adalah Thread. Thread. Dekat Thread. Kadang-kadang jawapan-jawapan tu pun boleh macam kelakar. Ayah sangka dia dah boleh berhenti tau kita tu. Oh ya. Dia punya jawapan kelakar. Okey. Out of box. Siapa yang mendorong menjawab kelakar macam tu? Mendorong menjawab jawapan kelakar tu. Tak adalah kadang-kadang. Ke memang untuk diri perasaan. sendiri memang macam tu? Oh. kadang-kadang. Jadi kita kat radio kalau boleh jawab. Okey.
Tak adalah kadang Video kita wanita ni. Kau ingat kita sembang kedai kopi. Sebab kadang-kadang kita melayan peminat. Sekarang saya memang suka baca komen-komen dekat mana-mana media sosial sebab saya menghiburkan hati saya. Faham. So di situlah kita polish kita punya bakat sebagai seorang komedi, stand up comedy. Kopi gila ni. Susah nak cari makan. Dia mengaku dia komedian. Joji antara respon Siti Nurhaliza dekat Siti DK dia kata bestnya kau tengoklah inilah vokal umur nak dekat 60-an masih lagi power. Hey, Siapa cakap umur dekat 60-an? Siti DK reply, hey, kita dah dekat 50 lah, bukan 60 tau. Okay, lepas tu ada lepas Dia yang tambah kata, 12 tahun lagi Tok T. Wah, asam so dia orang stylish. ni. Aduh, napalah nak ambil gambar tu tak bagi tahu. Kita boleh lah rapatkan kaki. Apa saja dia akan respon. Lepas tu dia kata, pengguna yang bijak. Dia kata teruskan menabung. Wow. Kelas ke? Pendek je. Tok T yang jawabnya tu. Tok T. Betul ke Yang Tok T ke penting, orang lain apa jawab? saja makanan, nak order boleh? Tapi yang tak sinonim dia, apa saja makanan nak order boleh. Tapi badan macam tu juga. Ini maknanya makanan semua pergi rambut. Bukan. Taklah pergi rambut. Kau buat shampoo ke bukan? Kaiti, masa bila you reply sebab saya tengok kadang-kadang Kalau malam tengok pun you pada reply kebanyakan ni selepas pukul 10 malam. Ah. Masa anak dah tidur, Right. Abang Afia dah tidur kebanyakan lah. Ataupun paling awal pun pagi lah. Lepas anak pergi sekolah. Yelah, dia was the right time lah untuk you. Chill, Yeah. me time, lepak. Tok K pun dah pergi office. Masa tu berguling lah. Kata-kata dia gudu. Tengok Tok T reply dekat thread, ngok-ngek lah. Pun beribu orang like. Ngok-ngek je. Ngok-ngek lah. Boleh bayangkan dia tulis tu macam nyanyi. Ngok-ngek lah. Kan? Yalah Farah. Tok T, okay, album dah ada, lagu dah ada, konsert etnik kreatif dah dengar. Itu pun gabungan bersama lagu-lagu raya lah. Consider lah kan. So adakah akan ada konsert untuk album ni? Yang baru ni memang lagu-lagu raya sahaja yang saya buat. Sempena saya punya lagu beraya dengan saya. So realisasikan yang memang beraya dengan saya pada persembahan eksklusif tu. So traditional ni memang impian saya, peminat pun dah tahu, saya pun dah bagi hint juga sebelum ni untuk buat konsert traditional terbesar saya. Tinggal lagi kita tengah cari waktu yang sesuai, dan bila kita duduk berbincang dah ada confirmation yang kukuh. Saya akan buat pengumuman seterusnya. Jadi sekarang ni adalah time yang sesuai untuk saya mempromosikan album traditional menuju ke persembahan yang sangat besar. Pastinya lagu dalam album ini akan berada di atas pentas. Ya. Saya tak sabar untuk sebab sebenarnya komen untuk album Gemar Bumantara ni sangat-sangat positif. Tak sangka dia orang suka daripada lagu pertama sampai lagu yang ke-10 ni. Dan saya rasa semua-semua lagu ni saya boleh nyanyi dalam konsert saya. Wow. Masa tu je kita kat luar lah. Kat pintu luar tu. Tolong beli tiket Tak kisah. Kita tak masuk. Jangan Kita minta nak free jual benda ni. walaupun you jiran. I know. Sebab I akan take over benda ni lah kat luar. Kita akan jual 80 je. Sorry, aku Reseller. Reseller? on that time aku kena tugas lain. Kenapa buat apa? Aku dancer. Teruk lah. Okey. Kalau konsert Dia ambil part lagu rencong je. Rencong. Sengit. Senang. Sengit dia, Ke tepi. sengit dia. Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kak Iti, abang. Aduh, minta maaf. Minta maaf lah, kami kan gurau kan. Saya Dah lama tak ketawa macam ni. Seronok. Serius lah. Betul. Mana cakap Kak Iti, santai-santai jom buat apa-apa ke? Tak payahlah dengan dia ni. Taklah. Nak jogging ke ataupun okey. Pika. Tak. Kita kan nak naik 118 Merdeka. Allah. Ajak. Kita orang nak live sajalah nak bagi tahu. Kita orang nak live dekat Merdeka 118. Kat Spire tu. Lepas tu dekat Jarum tu, Kak. Okey. So kita akan naik. Bayangkan Kak Iti nyanyi. Kak Iti adalah penyanyi wanita yang mempunyai suara tertinggi di dunia. Gitu. Masuk World of Bukan Record tu. Mana ada tertinggi di dunia.
Dekat tu puncak dekat 118. Oh, menyanyi di tempat tinggi. Oh, okay. So, you nak suruh apa? Jomlah Nak suruh datang. Cakap je lah terus. Tak payahlah bagi Nampak tak? bunga-bunga. Kami kan adik yang sopan. Penyanyi dah paling tinggi lah. Apa dah. Dah suruh datang je lah. 118 pujuk Andre Agassi main tenis di tempat tertinggi di dunia. Agassi datang main kat situ. Itu. Oh, dah lepas lah. Tak, yang tu dekat Oh, Dubai. itu dekat overseas. Dekat Dubai. okay. Dekat 118 dia 118. main Pickle. Pickle. Okay. Agassi dengan Ben John. So dia dapat rekod main pickle Di tempat tinggi. Okay. Paling tinggi. Alright. So why noise when kita di bawah? Why noise, huh? Why not, you know? Good Jam. idea. Ada berani? Menarik. Menarik ya. Kita nak dengar suara sebenar Tok T nyanyi tempat tinggi. Lock. Date tu. Lock. Dia ada hall ke? 18 Ada. saja. Dia hall okey lah. Tapi kan kita nak nyanyi kat Jarum tu. Oh. Jerit lah kat situ. Maknanya very Berapa orang boleh masuk? boleh just offers dalam je. 5. Untuk kita berempat Okey, dengan KJ. situasi dia saya bagi tahu. Kita pakai harness, lock harness tu. Lepas tu nyanyi. Farah, tunjuk gambar. Oh, yeah. Tunjuk gambar, I akan tunjuk gambar. Come on lah Tok T. Allah, tan-tan ni pula. Oh, you order Ricky lah tempat tu. Semalam. Oh, semalam. Semalam kita dah pergi sana Ya dah. Allah. Takutlah ni Bukan orang kata warm up session sebelum ada Okay. konsert. Okey, sabar saya. Okay Farah, tunjuk Farah. Okey. Ni nak tunjuk gambar orang ke gambar kita? Sabar. Macam-macam dia orang kan? Allah tu I pula. Peminat cakap buatlah Tok T. Ni kena dapat kebenaran DK dulu dia cakap. Okey, itu saya handle. Saya akan jumpa DK lah nanti. Dia handle lah. Saya kan dengan CEO, bos-bos semua saya baik, kawan baik. Alright. Tu. Yang gambar kat atas tu. Nampak orang tu. Gambar 4 orang tu. Gambar kartun ke? Tak, gambar 4 orang tu. Gambar tadi kan? Yang kat atas bukan kartun. Gambar 4 orang tu. Ni siapa? Ini yang kerja lah. Oh, yang kerja kat situ. Okey. Ni kita orang kat dalam semalam. Okey. Dalam dia Dia macam macam ni. kerangka-kerangka. Yes. Okey. Alright. You all not live dekat situ? Dekat Ya. situ, dekat Jarum tu. Kat tangga tu. Okey. Rangka-rangka ni kat sini. Yang kat luar ni apa? Itu dia punya Tu base. lagi ni Alah. Sebelah. Dekat Stadium Merdeka? Oh, ke bukan tempat yang masa kita buat show dengan KIT. Judika yang pekerja-pekerja dekat atas bangunan? Okey. Okey. Okey, Kak Iti. Tu. Oh. Tak, yang 4 orang punya gambar. Mantap. Yang kat atas Tengok. Hari yang mantap. Ni. Ada sedap. Ni. Oh, ni. Oh, wow. Ya. Tok G kalau tengok ni, I rasa I setuju lah. Why don't you try ni? Tapi ni nampak macam dangerous lah. Tapi sebenarnya dia begini. Pun dangerous juga. Tapi dia sebenarnya luas. 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 Besar. Macam kita punya Ya, betul. ni bilik ni lah. Macam studio Ada 4. Oh, okey. Boleh. Okey, saja beritahu. Okey, maknanya akan dipertimbangkan. Akan InsyaAllah dipertimbangkan, saya ya. akan buat meeting lah dengan Diki Akan nanti. dipertimbangkan. Jajak, Dan dia orang juga- nak tengok. Tu. Ni. Buka besar sikit. Ni Ni dia. Bayangkan Siti Nurhaliza. Okey. Seram. Okay, Tok T. Last word lah. Last word. Nilu tak? Nilu. Macam tak nak naik. AJ yang paling. Gayat ke? Gayat, Nak gayat. cakap gayat ke gilu? Nilu. Aku Nilu. Kamu naik. Sebab apa? Time-time ni, ada tengah layan track atas katil. Itu yang ngok-ngek keluar, ngilu keluar. Kata-kata daripada Ratu Okay. Tracks. Alright. Silakan. Janganlah macam tu. You are Ratu Tracks. Okay. Bidang negara pastinya. Silakan Siti Nurhaliza. Okey, impian saya supaya lagu irama tradisional ni tidak dipinggirkan. Dan stesen radio memberi sokongan penuh ya kepada penciptaan lagu-lagu, especially Hot FM kan, yang mempunyai pendengar yang ramai kan, maklumlah nombor 1. Alhamdulillah. So pengaruhnya memang sangat besar untuk kami pejuang lagu-lagu irama tradisional. Tak kira lah saya ke atau legenda sebelum saya atau anak-anak
muda yang baru untuk terus mengekalkan irama tradisional. So terus mendengarkan Gemar Bumantara sebab apa lagu-lagu dia satu persatu memang best-best. Saya sendiri pun rasa tak puas lagi untuk persembahkan lagu-lagu dalam album ni. InsyaAllah nantikan seperti mana yang saya impikan adalah konsert tradisional terbesar saya. Wow, Persiapan untuk ke arah itu. Oh, okey. Yeah. Sebab yang ni aku rasa bukan orang-orang kita je yang minat dekat Tok T. Kalau kita tengok kat luar, ada kita punya pekerja-pekerja dekat sini pun masih nak tunggu Tok T tau. Tengah beratur tu. Tengah beratur. Biasalah. Cerita knowledge tu. Itu. Aku menggambar sama dia tu. Ajak nanti biar saya interview dulu. Ya. Lepas tu nak keluar nanti nak ambil gambar kan, nak ambil bio ke apa. Silakan. Tok T, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih terima Tok T. kasih. Jaga kesihatan. Kalau InsyaAllah. perlukan driver, Mimi boleh. Ini kau kerja cuti. dulu sikit. Farah ada. Kau ni. Nanti kita akan jumpa. Roger, kita kita Roger, dek. Kita pun official radio tau untuk konsert tradisional. Oh ya. Ya, amin. Wah, bagus, Farah. Amin, dia dah beritahu dulu awal. Amin, mana ada awak Awal saja. kalau. Farah buat kerja. Bos dengar bos. Cantik. Datuk Sri Siti Nurhaliza, terima kasih dari kami Hot FM. Terima kasih. Aduh. Tu, Maiti tu kat luar tu. Nyanyi lu. Oh, dia tak buat kerja pun, dia tunggu kat situ je. Dia tak buat kerja pun. Maiti buat kata pergi tunjuk. Okay, thank you. Ya. Apa khabar? Yeah. Nama saya Farah Fauzana. Kan lama kita tak jumpa adik kita ni. Busy. Oh, Dia gambar semua boleh tuang. ni live kan? Yep. Ti nak pinjam basikal. Nak pergi mana? Kita menggunakan. Sekejap lah, sekejap. Oh, boleh. Boleh tak? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Kat Ijen. Ya, Masuk air mah ya Allah. Training dulu. aku. Apa dia? Kita dekat hati. Soalan mudah dari Tok T. Contoh. Tok T last lari bila? Ya. 2 hari lepas. Treadmill. Kak Fafa nak kahwin dengan siapa? Lelaki. Yo. Oh, siapa tu? Fafa kisah Tok T. Waalaikumsalam. Kirim salam sekejap. Kirim salam Tok T sekejap. Saya nak salam. Kirim salam Tok T. Salam. Okay dah sampaikan. Tak ada suara. Tok T tak yakin Fafa nyanyi betul sebab dia pernah katakan jadi penyampai radio je lah. Tok T berat berapa? Berat lagi dari Bahu mata baby. memikul. Daripada berat lagi berakhir. Okey. Okay. Shoot video. Sensitif punya Okey. Dekat Titi tak ada suara. Pressure. Okey, jom. Saya hijack kat Iti. Hijack. Teruskan. Saya kena nyanyi ke? Boleh ke Kak Iti? Okay. Ada lirik. CF. Kita dah standby dah. Berat Fafa berapa? Berat lagi daripada Siti Nurhaliza lah, of course. Tengah sikit. Siti berapa? Berat daripada Afia. Berat Fafa berat lagi daripada Siti. Fafa kahwin jemput peminat tak? Tak. Fafa kahwin jemput peminat Mestilah tak? jemput. Kalau tak jemput kita. Jadi Fafa pakai perfume apa? Bedak. Kak, jom Kak. Okey, jom. Kesumbang kan? You nak shoot sekali Betul? Test testing mic test. Bayangkanlah pukul pagi pukul 10.19 so kita nyanyi. Nyanyi lagu Rencong. Tak kita nyanyi lagu Kesuma. Toti pakai perfume apa? Tak kena sibuk lah. Test. Nyanyi You akan shoot ke apa? Oh, okay. Sini je. Siap besarkan. Dekat Indonesia, saya Fafa. Boleh ni mengalir ke sini ke? Adik Tok T. Yang Kak Iti have no choice. Dia kena layan. Kesuma sambil melompat. Test. Okey. Dia punya tulisan tu boleh besar sikit ke apa macam mana? Masih tak nampak. Si aja pandai. CF. Besarkan. Kat sana, kat abang sana.
Simplicity lah. Ya. Papa pakai Simplicity tak? Hello, eyeliner dengan Eyebrow. eyebrow tu favorite. Saya borong sampai 8 hari tu. Ni dekat Mitek. Oh, yeah. Apa yang Afin. Oh, ya, dekat Kan, Afin, betul. yang Ya, ya, ya. Pakai Hi from Turkey Oh. dari Lampung, Awal Malaysia. ala wasahlan. Yulia Dewi, saya suka baju tradisional Lampung. Johan menari ke? Johan menari ke, Johan? Johan menari ke lagu ni? Yes. Sabar. Korang nak tahu apa lagi? Carilah Hi from samaraku. Arif. Sadadadadadadadi, sampai liang. Yelah pagi lah kena. Kendati pun naik kuat lagi. Masa silam sempat menyulami diri. Okay, suara saya naik sikit je lagi. Music dah okay? Oh, okay, naik sikit. Dengan reverb sikit. Okay, sedap. Okay, jom. Okay, sekejap. Tak, memang ni copyright. Copyright control, kalau kita live, dia akan stop kan? Alright, thank you. Tadi Jawa punya tarian tu patut AG. Dah habis dah. Jom. Okay, kita ada hadiah.